Ramai yang tertanya-tanya, patut menyewa ke patut beli je rumah? Nak-nak bila tengok member-member duk post gambar ambil kunci rumah dari developer. Kita pun tiba-tiba rasa nak beli rumah juga. Tapi sebenarnya, kita tak boleh main ikut-ikut orang sebab situasi hidup setiap orang tak sama. Ada orang mungkin dia lebih sesuai untuk terus menyewa je. Ada orang, dia dah sampai masa yang sesuai untuk beli rumah. Aku buat video ni sebab aku biasa tengok orang simply compare sewa bulanan rumah dengan installment bulanan loan rumah. Contoh, dia pergi compare sewa 1,800 sebulan dengan loan rumah 2,000 sebulan. Beza 200. Dia rasa 200 tu kecil je. So baik beli rumah. Comparison macam ni lah yang buat ramai orang terciduk sebenarnya. Sebab beza bukan 200 sebenarnya. Ada banyak lagi benda yang kau kena consider. Kau kena check 3 benda ni. Simple je. Lepas tu kau decide sendiri. Kau ni sesuai untuk terus menyewa ke dah boleh beli rumah. First, kau check kau punya cash flow dengan saving. Sewa ni, komitmen dia clear. Kalau kau sewa 1,800 sebulan, itulah jumlah duit yang kau kena bayar. Tapi kalau kau beli rumah, ada macam-macam benda yang kau kena bayar lagi selain daripada installment bulanan tu. Contoh, kau kena standby bayar booking, 10% deposit, lawyer fee untuk SPA dengan loan agreement, stamp duty, insurance, macam-macam lagi lah. So, lepas kau bayar benda-benda ni untuk beli rumah, kau masih ada saving tak? Kalau habis licin, bahaya tu. Sebab kita tak tahu dalam hidup kita ni, apa akan jadi tiba-tiba yang memerlukan duit. So kalau condition macam ni, kau menyewa dulu pun tak apa. Tak perlu rushing beli rumah. Yang kedua, dari segi masa. Kau nak duduk kat area tu, berapa lama sebenarnya? Kalau kau jenis bertukar-tukar tempat kerja, asyik pindah rumah, menyewa ni lagi fleksibel. Tapi kalau kau dah confirm nak stay lama, nak settle down kat sesuatu tempat tu, barulah kira make sense untuk kau beli rumah. Takkanlah baru duduk setahun dua, kau dah nak jual rumah tu sebab pindah duduk tempat lain. Nak jual rumah ni pun bukan senang. Proses dia tu makan masa. Tapi ada je orang beli rumah sebab nak sewakan kat orang lain. Dia tak duduk pun kat rumah tu. Tapi buat sewa rumah ni, ada cabaran dia. Yang tu kita cerita kat dalam video lain. Yang ketiga, check kau punya lifestyle dengan apa risiko yang kau sanggup terima. Kau nak kebebasan yang macam mana? Menyewa ni lagi senang untuk kau berpindah ke tempat lain. Kalau kau beli rumah, kau boleh renovate ikut sekati. Tapi, risiko harga market dengan interest rate naik turun. Benda rosak, kau kena repair kalau buat sewa. Benda-benda ni kau kena tanggung sendiri. Apa-apa pun pilihan kau, kena decide based on apa yang kau rasa sesuai dengan diri sendiri. So ingat, check kau punya cash flow dengan saving, kau punya masa ataupun timeline, dengan check kau punya lifestyle dengan risiko. Jangan ikut cakap-cakap orang. Kau kena fikir sendiri, kau kena decide sendiri. Kalau kau nak second opinion, WhatsApp je aku. Tekan link WhatsApp dekat description. Kalau kau nak cari rumah kat JB dan area sekitar dia, view aku punya Johor Project cheat sheet. Dalam tu ada info lebih 30 projek. Kau boleh compare mana-mana projek yang kau suka. Link dekat description juga. Lepas ni aku nak kau tengok video aku cerita pasal hidden cost selain dari 10% down payment rumah. Benda ni banyak orang miss. Lepas tu stres sebab tak standby duit awal-awal. Klik video tu dan tengok sekarang.